وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya sekarang salah seorang peserta program khas Ramadan Talaqi dan Tadarus 30 juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Mungkin boleh kenalkan diri dan dari mana? Ya, saya Muhammad Fadil bin Haji Mustafa daripada Salak Tinggi. Masya Allah, daripada Salak Tinggi jauh tu, ya. Subhanallah. Jadi untuk tujuan nak datang ke sini sama 1 bulan ni saya sewa kat di Putrajaya di Tamara tu, sewa 1 bulan untuk nak datang sini lah. Jadi senang dekat sikit. Masya Allah. Ya. Jadi macam mana Tuan Haji tahu program ni? Saya dengar daripada kawan-kawan. Kawan-kawan cakap dah banyak tahun kan, jadi kita baru tahu kan, baru tahu akhir-akhir ni, kemudian ketua daftar lah. Masya Allah. Jadi ini Ramadan pertama Tuan Haji habiskan dengan Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Ya, betul. Pastinya Ramadan kali ini berbeza dengan Ramadan sebelum ni. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan pengalaman Tuan Haji Ramadan bersama Syekh Abdullah. Yang pertamanya kita dapat bertadarus sampai habis 1 bulan 30 juzuk. Kemudian bukan setakat tadarus, kita ada tadabbur semua kan. Kemudian ada lagi doa, hadis dimuat turun dalam kita punya telefon kita sendiri. Kita boleh tengok hari-hari. Kemudian ada nota lagi. Jadi saya rasa kesan lah sebab kita Syekh ni dia bersalasilah, dia punya sampai ke Nabi Muhammad SAW kan. Jadi itu kita ambil advantage tu sama dengan harapan kita esok di akhirat mungkin dapat bersama-sama dengan beliau dengan Nabi SAW lah. Amin amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Moga-moga kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertambah cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hari-hari kita dengar. Masya-Allah. Jadi Tuan Haji, mungkin Tuan Haji boleh kongsikan apa perasaan Tuan Haji dapat Allah pilih ni bersama-sama dalam program khas Ramadan bersama Syekh Abdullah. Saya rasa terlalu sukalah, terlalu gembira kerana dapat bersama-sama dengan Syekh. Dan dia memang dia seorang yang bukan setakat dia mendalami dalam ilmu-ilmu agama, kemudian dia juga dapat cara bacaan dia sendiri. Bacaan dia memang jelas memang dia kemudian daripada lidah Arab. Kita nak dengar sendiri bacaan tu daripada lidah Arab. Kalau kita tak datang dengar ni, kita dengar daripada kuari biasa memang kita dengar, tapi kita nak daripada Arab sendiri baca sebutan dia, makhraj dia. Jadi kita rasa betul lah, saya rasa betul sangat dapat sini, dapat hadir sini. Masya Allah, subhanallah. Jadi Tuan Haji, ramai sahabat-sahabat kita di luar sana yang belum lagi rasa kelazatan dan kemanisan majlis ilmu ni, program khas Ramadan ni. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan apa keistimewaan program ni? Programnya kita dapat mendalami ilmu. Selain daripada ilmu tilawah, kita dapat juga ilmu-ilmu dari segi hukum hakam dan doa-doa yang daripada Al-Quran. Kita dapat amalkan terus. Pula macam umur macam saya ni, kena terus amal. Bila belajar terus amal. Itu keistimewaan dia. Kemudian Syekh ni banyak doa-doa yang dia berikan, doa-doa daripada Al-Quran, daripada dalam surah-surah Al-Quran. Itu yang menariknya. Kadang-kadang kalau kita tengok baca, kita jumpa doa-doa tu, kita tak tahu daripada semua dia. Mungkin ini daripada Nabi, daripada Al-Quran sendiri, doa-doa tu. Jadi saya rasa itu memang manfaat sangat. Tak dapat tempat lain, tak ada tempat lain. Masya Allah. Jadi sangat berbaloi lah, walaupun daripada Salak Tinggi. Subhanallah, jauh tu, tapi tu bukan alasan. Tu bukan alasan, walaupun cabaran yang besar hingga menyewa di Putrajaya. Subhanallah. Jadi mungkin Tuan Haji boleh kongsikan macam mana Tuan Haji atasi cabaran untuk menghadiri program ni. Jauh tu bukan alasan. Silakan kongsikan pengalaman. Jadi itulah kita kena ambil inisiatif. Kalau kita rasa jauh, kita carilah tempat yang dekat dengan sini supaya kita senang datang, kan? Dengan tak tinggal langsung majlis-majlis, walaupun satu slot kita jangan tinggalkan. Jadi itulah, walaupun jauh, kita usahakan diri kita, kan? Kalau ikutkan, saya dengan cerita daripada Sabah pun ada, daripada
tempat-tempat lain pun ada lagi yang saya fahamkan. Dia kawan saya daripada Melaka, duduk di Tamara juga. Dia datang untuk sewa di Tamara untuk nak datang ke majlis ini selama 1 bulan. Masya Allah, besar pengorbanan tu, subhanallah. Jadi moga-moga berkat tu usaha wasilah dia jadi satu wasilah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesiapa yang keluar untuk menuntut ilmu, Allah akan permudahkan perjalanan dia menuju syurganya. Moga-moga Allah terus menggolongkan kita dalam hamba Allah yang Allah redha, insya-Allah, dan bertambah ilmu kita dari semasa ke semasa, insya-Allah. Jadi akhir kalam, mungkin Tuan Haji boleh sampaikan daripada hati Tuan Haji ataupun harapan Tuan Haji yang mungkin Haji boleh kongsikan. Silakan. Ya, harapan saya yang pertamanya apa yang kita dapat daripada majlis ini, daripada tadarus ini, kita dapat meningkatkan lagi bacaan kita, dan memahami lagi hukum hakam dalam Quran. Juga kita akan dapat banyak kumpulkan doa-doa daripada Al-Quran. Jadi itu saya rasa bagi yang belum datang tu, kalau dapat tahu program ni, boleh datanglah, cuba. Dan saya rasa insya-Allah tak rugi dan banyak manfaat untuk kita. Lebih-lebih lagi pada usia emas ni lah. Masya Allah. Moga-moga Allah terus memanjangkan umur kita dengan ketaatan, dan Allah sentiasa beri kesihatan yang baik pada kita, insya-Allah. Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Alhamdulillah, kita akan bersama dengan peserta yang lain dalam program khas Ramadan, Talaqi dan Tadarus 30 juzuk Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.